Di satu sudut bilik yang malap, kau duduk di hadapannya. Cahaya lilin menari-nari di wajahnya, mencipta bayang-bayang yang menyembunyikan sebahagian kebenaran. Kau sayang padanya, kau percaya padanya, tetapi ada satu soalan. Satu soalan yang beracun, yang merayap di belakang fikiranmu seperti seekor labah-labah. Soalan yang masyarakat moden kata tidak penting, kolot. Tidak adil, soalan tentang masa lalunya, tentang body count. Berapa ramai sebelum kau, fikiranmu menjerit, itu tidak penting. Tetapi nalurimu berbisik sesuatu yang berbeza, sesuatu yang lebih gelap. Ini bukan sekadar cemburu, ini lebih dalam. Ini adalah gema dari zaman purba, satu kod genetik yang menjerit amaran di dalam jiwa setiap lelaki. Dan dia, wanita di hadapanmu, mungkin tidak pernah faham mengapa ia sangat penting bagimu. Kebenaran pahitnya adalah, bagi lelaki, body count bukan sekadar nombor. Ia adalah simbol, peta kepada lanskap psikologi seorang wanita. Dan lelaki, secara nalurinya, adalah seorang penjelajah yang berhati-hati. Mari kita bedah psikologi gelap di sebalik ini. Mengapa nombor ini mempunyai kuasa untuk menggegarkan asas keyakinan seorang lelaki? Jawapannya terletak pada satu ketakutan primal yang paling utama, ketidakpastian paternity uncertainty. Seorang wanita sentiasa tahu anaknya adalah miliknya. Ia adalah kepastian biologi, tetapi seorang lelaki, dia tidak pernah boleh 100% pasti. Sepanjang sejarah evolusi, lelaki yang membesarkan anak lelaki lain bukanlah nenek moyang sesiapa. Strategi pembiakan lelaki secara bawah sedar adalah untuk mencari pasangan yang menunjukkan isyarat kesetiaan. Dan dalam kalkulus otak reptilia kita, sejarah seksual yang terhad dilihat sebagai penunjuk terbaik untuk kesetiaan di masa hadapan. Ini tidak logik, ia tidak adil. Tetapi psikologi evolusi tidak peduli tentang keadilan. Ia hanya peduli tentang kelangsungan hidup genetik. Body count yang tinggi secara bawah sedar mencetuskan penggerak ini. Ia membisikkan risiko. Kemudian, ada pula konsep degradasi ikatan pasangan, pair bonding, degradation. Setiap kali seseorang menjalin hubungan intim, otak melepaskan bahan kimia yang kuat seperti oksitosin dan vasopresin, hormon ikatan. Bayangkan ia seperti sekeping pita pelekat. Kali pertama anda menggunakannya, ia melekat dengan sangat kuat. Tetapi, setiap kali anda menanggalkannya dan melekatkannya pada sesuatu yang baru, ia kehilangan sedikit kuasa lekatannya. Beberapa teori psikologi mencadangkan bahawa pendedahan berulang kepada ikatan dan perpisahan ini boleh secara neurologi menumpulkan keupayaan seseorang untuk membentuk ikatan yang paling dalam dan kekal. Lelaki yang serius mencari pasangan hidup takut akan ini. Dia tidak mahu menjadi sekadar satu lagi bab dalam sebuah buku yang sudah tebal. Dia mahu menjadi buku itu sendiri, ditulis bersama denganmu. Ketakutan bahawa dia tidak akan dapat melekat sepenuhnya adalah satu ketakutan yang nyata. Akhir sekali, ada hantu perbandingan. Setiap lelaki tahu secara sedar atau tidak bahawa dia akan dibandingkan dengan lelaki-lelaki sebelumnya. Ini bukan sekadar ego. Ini adalah tentang nilai. Semakin tinggi nombornya, semakin besar kolam perbandingan. Adakah dia lebih baik di katil, lebih kelakar, lebih bijak? Fikiran ini mencipta satu medan periuk api ketidakselesaan dalam perhubungan, di mana setiap kesilapan kecil dirasakan seperti satu pengesahan kegagalan. Wanita itu mungkin meyakinkannya kau yang terbaik, tetapi benih keraguan itu, ia telah ditanam, dan dalam kegelapan, keraguan akan tumbuh menjadi pokok yang berduri, yang mencekik keintiman. Ini bukan teori. Mari kita lihat satu contoh. Kenali Amir. Amir seorang lelaki yang baik. Dia moden, berfikiran terbuka, dia jatuh cinta dengan Maya, seorang wanita yang ceria dan penuh kehidupan. Hubungan mereka sempurna. Ketawa, impian, rancangan masa depan. Amir fikir dia telah menemui segalanya. Sehingga pada suatu malam, dalam satu perbualan yang jujur, topik itu timbul. Maya,
dengan jujur, mendedahkan masa lalunya. Nombornya jauh lebih tinggi daripada apa yang Amir jangkakan. Jauh lebih tinggi. Dia melihat wajah Amir berubah. Senyuman yang dipaksa, mata yang cuba menyembunyikan kejutan. Amir berkata, tidak mengapa. Itu masa lalu. Dia mahu mempercayai kata-katanya sendiri. Dia cuba, tetapi racun itu telah masuk ke dalam sistemnya. Setiap kali Maya menyebut nama lelaki lain, walaupun kawan biasa, otak Amir akan berputar. Adakah dia pernah bersama lelaki ini? Setiap kali mereka bertengkar, fikirannya akan berbisik. Mungkin salah seorang bekas kekasihnya melayannya lebih baik. Keintimannya menjadi satu persembahan. Dia sentiasa merasa perlu membuktikan dirinya untuk menang dalam satu pertandingan yang tidak wujud. Seks bukan lagi penyatuan dua jiwa, tetapi satu ujian yang dia sentiasa rasa dia akan gagal. Maya dapat merasakannya. Jarak yang semakin jauh, keraguan dalam sentuhan Amir. Dia tidak faham. Mengapa masa lalu saya menghukum masa kini kita? Tanyanya sambil menangis. Amir tidak mempunyai jawapan kerana jawapannya terkunci jauh di dalam psikologi primitifnya, satu bahasa yang dia sendiri tidak faham. Hubungan mereka yang pernah begitu cerah kini diracuni oleh hantu-hantu yang tidak dapat dilihat. Ini adalah pendedahannya, transformasi pemahaman. Isu body count bukanlah tentang moraliti. Ia bukan tentang wanita baik melawan wanita jahat. Itu adalah naratif yang cetek. Kebenaran yang pahit adalah lelaki dan wanita sering bermain dengan set peraturan psikologi yang berbeza, yang diukir oleh jutaan tahun evolusi. Masyarakat moden mahu kita berpura-pura kita semua sama, tetapi naluri kita tidak menipu. Nombor itu menjadi penting kerana ia adalah jalan pintas, satu titik data yang secara tidak adil digunakan oleh otak lelaki untuk mengukur risiko dan potensi. Risiko patah hati, risiko pelaburan yang sia-sia, risiko tidak menjadi yang terpilih, tetapi hanya yang terkini. Bukan untuk membenarkan lelaki menjadi pengawal atau menghakimi. Jauh sekali. Ini adalah untuk menerangkan, untuk memberi suara kepada satu ketakutan yang senyap yang dirasai oleh ramai lelaki tetapi malu untuk mengakuinya. Bagi wanita yang mendengar ini, fahami ini bukan serangan. Ini adalah tingkap kepada jiwa seorang lelaki yang mempertimbangkan komitmen seumur hidup. Apabila dia bertanya tentang masa lalumu, dia sebenarnya bertanya tentang masa depan bersamamu. Dia bertanya, adakah ruang hatimu masih mampu untuk membina sesuatu yang baru dan eksklusif denganku? Atau adakah ia sebuah bandar yang telah mempunyai terlalu ramai penduduk? Jadi, apa penyelesaiannya? Adakah kita perlu berbohong? Tidak. Kebohongan adalah racun yang lebih pantas. Penyelesaiannya adalah pemahaman yang radikal. Lelaki perlu faham bahawa masa lalu tidak menentukan masa depan. Seseorang boleh belajar dan berkembang. Kesetiaan adalah pilihan yang dibuat setiap hari, bukan satu keadaan yang ditentukan oleh sejarah. Wanita pula perlu faham bahawa kerisauan lelaki ini bukanlah satu tuduhan. Ia adalah satu kelemahan, satu pendedahan tentang ketakutan bawah sedarnya. Apabila dia menunjukkan ketakutan ini, dia sebenarnya sedang mempercayaimu dengan hatinya yang paling terdedah. Pada akhirnya, perbualan tentang body count bukanlah tentang nombor. Ia tentang nilai. Adakah kamu berdua berkongsi nilai yang sama tentang seks, komitmen dan eksklusiviti? Itu adalah soalan yang sebenar. Jangan biarkan hantu-hantu masa lalu merompak masa depanmu. Hadapinya dengan jujur, dengan empati dan dengan keberanian. Kerana dalam kegelapan kebenaran yang pahit inilah, selalunya cahaya kepercayaan yang paling kukuh dapat ditemui